I think it's a good thing. So tak patut dimansuhkan. Saya pernah dapat pertolongan daripada PTN. Tak minta pun. Tiba-tiba ke depan pintu dapat warrant 1,500. Okay. Masa tu I was young. So I took it. I took the warrant. Now alhamdulillah dah habis dah, settle lah. Because of that, I dapat hidup sendiri, tak kacau mak bapak. So I focus on myself to actually make sure that I pay them back. So at the end of the day, whatever it is, siapa yang dapat peluang dengan PTPTN dapat kira dapat hantar surat yang you are offered to have PTPTN ni, I think it's a good thing. So tak patut dimansuhkan. But adakah soalan ni pula is, adakah dia akan membebani rakyat? Macam mana rakyat nak sambung belajar kalau in this generation nak buat savings, proper savings pun susah. Betul. Siapa lagi, bantuan mana lagi yang nak buat nak bagi pertolongan kalau bukan PTPTN? So I think no, tak patut abolish lah, tak patut dimansuhkan. Sebab kita tak tahu orang-orang yang kita nak develop ni macam mana. Kadang-kadang orang yang B40 ni boleh terus mengambil langkah yang besar untuk menjadi seorang yang lagi hebat. Dia daripada situ dia orang akan tahu dia orang pernah susah, dengan bila dia orang progress dengan kerja, work hard, you will be able to help the needy pula.